Masyarakat Melayu Islam di Punggol kini akan menikmati sokongan yang lebih menyeluruh menerusi penubuhan M Kuasa 3 di Punggol sekaligus menjadikannya M Kuasa 3 di bandar yang ke-12. Pengumuman itu dibuat oleh Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Dr. Muhammad Faisal Ibrahim di Rahat M Kuasa 3 di bandar petang tadi. Selepas dilancarkan pada 2018, M Kuasa 3 di Pasir Ris Punggol kini dibahagikan kepada 2 M Kuasa 3 di bandar, iaitu M Kuasa 3 di Pasir Ris Changi dan M Kuasa 3 di Punggol. Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkongsi bahawa langkah menubuhkan M Kuasa 3 di bandar ke-12 itu didorong oleh peningkatan dalam jumlah penduduk Melayu Islam di Punggol dan Pasir Ris. It will strengthen our commitment to the Malay Muslim community in Singapore, including those who live in Punggol town, and enhances access to M-Cube initiative that support families in areas like employability, caregiving, and many more. M Kuasa 3 di Punggol akan diterajui oleh Encik Ahmad Firdaus Daud yang menggalas tanggungjawab sebagai penasihat, manakala Encik Johan Johari pula bertindak sebagai pengerusi. Antara tumpuan utama pasukan M Kuasa 3 di Punggol adalah untuk mengukuhkan sokongan bagi ramai penduduk yang tergolong dalam generasi terhimpit. Keluarga muda ini menjaga anak yang semakin membesar, menjaga pendidikan, menjaga keperluan mereka. Mereka juga menyokong ibu bapa yang semakin berusia. Ramai antara mereka yang perlu pertolongan lah. Dengan dari segi pendidikan anak-anak, meningkatkan kemahiran kerja dan juga menjaga kesejahteraan keluarga lah. Selain itu, Encik Ahmad Firdaus juga ingin mengukuhkan sokongan bagi warga emas serta menyokong aspirasi pendidikan kanak-kanak. Dalam ucapannya, Dr. Faisal juga menekankan bahawa M Kuasa 3 di bandar akan meningkatkan peranan sebagai pemangkin masyarakat. Beliau menambah bahawa setiap M Kuasa 3 di bandar akan bekerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan Melayu Islam maupun India Islam untuk membawa program-program bidang tumpuan M Kuasa 3 kepada masyarakat Melayu Islam. Jika kita teliti objektif M Kuasa 3, kita nak strengthen families. Tujuan M Kuasa 3, MMO juga ada seperti PPIS. Kita lihat setelah anak-anak dibesarkan, kaum wanita mahu kembali semula ke tenaga kerja. Ini akan strengthen the family. PPIS memang sedang bekerjasama dengan M-Cube menerusi fokus area 2 dan juga fokus area 1 menerusi halfway house PPIS dan juga dalam memperkukuhkan keluarga untuk M-Cube Town at Punggol yang terbaru ni. Di Punggol ramai keluarga muda. Di situ menerusi Seven Oaks Childcare kami juga terbuka untuk meneroka lebih lanjut. Acara-acara M Kuasa 3 di Punggol dijangka bermula menjelang suku kedua tahun depan.